Dia ni celup rambut dengan cat. Kalau dengan inai, rambut serat air. Dia cat terus dengan cat minyak ni, cat jalan. Dia cat jalan terus, bang. Orange kepala dia, faham? Jadi mandi junub sah tak? Tidak sah. Wajib Nabi kata sehelai rambut sampai air dari ujung sampai pangkal. Bila ada cat, tak sah. Siapa yang tidak sah mandi junubnya, tidak sah solatnya. Lagu mana nak jadi sah? Dia kena cukur kepalanya. Kenapa? Mala yatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Perkara yang tidak sempurna kewajipan melainkan dengan dia, maka dia turut menjadi wajib. Mandi wajib tidak sah melainkan kena cukur kepala, kerana rambutnya ada cat, maka cukur itu menjadi wajib. Kerana dengan bab cukur itulah sempurna solatnya. Faham? Begitu juga dengan mandi jenazah. Okey, asal memotong rambut jenazah haram. Tetapi kalau tidak dipotong jadi tidak elok, tidak sah mandinya. Kemudian pula mengaibkan jenazah dalam keadaan memakai cat pada kepalanya, aib jenazah, maka al-dararu yuzalu, aib itu taklah dihilangkan. Faham?